Assalamualaikum. Ambil daripada tepi rumah tu kayu-kayu yang kita potong pokok dulu kan. Dia punya batang-batang dia banyak lagi. So, kita guna ni lah. Kalau kita bakar ikan kena bakar macam ni. Wangi kan, smoke. Ikan ni. Kita ada ikan. Cili ni, cili dah bakar. Cili bell pepper ni Mak Nas suka makan macam ni. Dia cicah. Dan Mak buat chutney kelapa. Chutney kelapa. Yang ni tak pedas tau. Sebab Mak tak boleh makan pedas kan. Mak tak boleh makan pedas. Dia buat dengan kelapa. Yang ni pula dia buat dengan crispy. Panggil apa ni? Kacang dal tempura. Crispy. Ni macam keropok kacang dal. Pokok-pokok rose ni 1, 2, 3 pokok rose, pokok pini 1, 2, 3, 4 pokok pini nak tanam tepi ni. Tu dari tu nampak Mak tengah duduk. Projek sekarang ni kita buat aging. Ni buat aging. Inilah pokok rose, pokok pini, pokok tulip pun dia punya season dia dah nak habis. Kan? Dah masuk bulan 6. Tengok ni tulip parrot dia macam ni kedut-kedut. Macam bulu burung parrot. Gitu. Ni tepi ni pokok. Tengok ni lepas korek. Banyak kan rumput-rumput liar ni kan. Nak tunggu apa? Hai, Assalamualaikum. Duk tunggu duk bakar ikan sekejap. Nak makan nasi. Baru bubuk api. Mak tanam apa sini? Kok labu. Ni, ada yang kena hujan, ada yang season dia dah nak habis. Tengok, dia gugur. Betul ni sini. Gugur habis. Okay, api dah kurang dah. Tu, api dah kurang. Oh, tu lekat lagi tu. Tak boleh lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nak basuh weh? Tak boleh lah. Mak bawa pokok apple. Tu dia. Dah jadi bara dah. Kayu-kayu tu kejap je. Dalam 5 minit macam tu je. Kayu-kayu pokok pine. Pokok pine kan dia api cepat. Dekat kan. Rina kan nak makan nasi kah? Sama ikan bakar. Betul? Kau jangan tipu nak. Rina nak makan nasi. Ni? Nanti saya bagi turun dia sikit. Nak bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar dah. Oh, ada ubi dalam tu kan? Oh, mana? Tak, ubi kena pergi ambil dalam rumah. Oh, pergi ambil. Ni ada bubur tu. Ubi. Besarnya ubi. Ubi keledek. Kena buat dalam ke? Tepi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tu peria, Mak. Peria bakar tak pahit ke, Mak? Pahit sedap lagi. Oh, hak ni tak pahit. Nah, lagi satu pahit. Oh, yang kecil tu. Peria lagi sedap. Panggil apa tu? Peria katak. Peria katak. Bunga tulip. Ni kalau macam ni dah habis dah season dia. So, ni texture dia tengok kalau cream dengan kalau merah. Tepi tu pun. Cream yang ni paling besar. Tengok ni. Salad. Banyaknya salad dia keluar bulan lepas. Dah sebulan dah tengok. Tu, Mak nak makan asparagus. Samai kelapa ni. Sambal kelapa. Enggak. Tu dia. Sambal kelapa. Enggak. Kacang dal. Goreng.
Tengok nah. Ni tengok. Dah habis dah. Cepat je bakarnya. Oh, cepat Minyak dia tengok. Lemak ikan. Bawang hitam hak sini. Bawang hitam. Hak sini tu saya tak mengaku lah, tak sedap lah. Bau ubat. Hak ni sedap je boleh makan bawang ni. Tapi di Malaysia tak apa, boleh beli bawang hitam. Boleh, bawang hitam mana-mana tu. Malaysia tu memang sedap lah ikan fresh. Mereka nama je fresh, tak fresh makanan dia. Ubi geledek dalam tu. Tak meletup pun tak? Untuk biarlah. Ni awak bubur tepi ni mana dia kena kayu. Tu dia. Wow, Masya Allah. Ikan dah siap. Ubi tu pun dah siap dah rasanya. Sedapnya. Tengok. Dalam tu duk main dalam store. Ubi keledek. Ubi letak sini dulu kan. Yang ni belum lagi. Tu dia. Ni Ni tu buat macam ni makan. samai kelapa ni. No, kita tengok. Bakar hadiah tu. Sekeping gini dah. 1 inci sikit lah. Bawang putih, bawang merah bakar. Bakar sikit-sikit tu basuh bukan kulit hitam dia tu. Sama kelapa hak parut dah tu. Bubuh dalam brain tu parah. Buat asam Jawa sikit. Asam Jawa. Itu kalau nak ambil pedas tu bubuh dah cili. Kalau tak mau pedas tu bubuh cili hak tak pedas tu. Kalau mau pedas tu bubuh lah 2 batang, 3 batang hak pedas je pedas kan sikit-sikit. Setengah orang tak boleh makan pedas nak apa tu. Buh garam. Roman ni. Ayolah makan-makan. Campur makan. Sedap. Sedap. Sambal kelapa kalau yang suka pedas tu boleh masuk cili padi. Kalau nak Ni pinang. Ni Pindang. tengok pinang. Pindang kepala apa tu? Ikan bawal. Ikan bawal. Kalau kepala siakap pun sedap kan? I'm just gonna watch her eat. Kepala apa-apa ke? Kalau dekat sini kepala salmon je ada. Ikan salmon. Tengok. Isi dia lemak. Mak suka makan kepala. Kalau Nas tak makan kepala. Nak suap. Dah pukul 5, dah pukul 6 sekarang ni. Pukul 6 dah pukul 7 petang. Tissue at the BBQ station. Tu dia laksa batang pisang. Laksa batang pisang dia tengok. Dalam pokok-pokok bunga. Sedap kepala ikan. Manis. Ni kan Macam je ni.